Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk peminat bola sepak dunia aku tahu hari ni ramai yang macam sugul kan, rasa macam demam sikit, rasa redor-redor. Tapi video ni datang untuk menaikkan mood korang menyelamatkan keadaan. Tapi kita mulakan dengan benda yang agak menyedihkan lah West Ham dah 3 kali straight tak menang-menang. Jumpa Newcastle yang baru 3 game nak bangkit semula ni, end up dengan 3-1 West Ham kena. Ultimate di awal game, West Ham kena straight counter daripada bawah, Osula lead 2-0. Lepas tu kena lagi direct counter daripada bawah lagi, Osula 2 biji. Tapi dalam kalah, West Ham sempat lagi tau. Dia guna 2 touch je convert jadi sebiji gol yang luar biasa gila. Aku nampak eagerness West Ham nak menang match ni. Aku tak rasa diorang main teruk pun. Tapi bila kau terlampau fokus serang, belakang terbuka luas weh. 3-1 kena. Tak pasal-pasal dah 3 minggu kedudukan West Ham tak bergerak langsung, tang tu je. Nombor 18 tu juga duduknya. Minggu ni Leeds United, tim yang dah 2 bulan tak pernah kalah dalam liga. Cantik aku cakap. Buatnya weekend ni Spurs draw, West Ham draw, tersingkir confirm West Ham selepas 14 tahun. Masak member. Kali terakhir Chelsea menang dalam Liga bulan 3. Dan bila jumpa je Spurs terus menang Chelsea 1-2. Enzo Fernandez skor daripada long distance pun dah macam kelakor dah tengok. Nak lagi kelakor. Randall Kolo Muani bersedekah pula dia daripada tengah padang tu. Dia punya fragile sampai Andre Santos pun dapat skor masalahnya. Menyerap Van de Ven aku tengok. Dan macam Romero marah dia. Ada satu backheel assist daripada Matasa. Richarlison skor jadi 2-1. Tapi dengan defensive action daripada Hato contohnya, masih lagi tak dapat confirmkan Spurs stay dalam liga. Tak adalah, lepas tu bayangkanlah kan, Robert Cech pula kat belakang. Memang kalah lah Spurs. Tak, aku sebenarnya geram sekarang ni. Dah lah pakai kit keeper tu warna oren, dia pakai pula sekop kepala tu. Memang sebiji macam Peter Cech cerita dia. Dan guys, semenjak kali terakhir Arsenal menang Liga 2004 dulu, Leicester juara sekali, Liverpool juara 2 kali, Chelsea juara 5 kali, MU juara 5 kali, Manchester City juara sebanyak 7 kali. Tapi sebelum apa-apa, aku nak intai dulu sikit bekas reigning champion kita minggu ni, yang baru sahaja dirampas title championnya. 1 bulan 1 minggu yang betul-betul sakit untuk Liverpool Kau tengoklah Salah riot dalam social media. Nak tengok semula permainan core macam zaman Klopp, nak lagi binasa, kena sailang dengan Aston Villa di tangga keempat Liga. Aku cakap 3 game straight tak menang-menang. Kena dengan Aston Villa 4-2. Kena finish shot dengan Morgan Rogers. 3 kali kena riot depan gawang. McGinn pun ikut jejak langkah long shot. Walaupun Van Dijk skor 2 kali header, tapi momen paling pinnacle dia, Szoboszlai pakai minyak perinci atas padang. Elok Szoboszlai terus jadi Sobostafi. Dia repeat ikonik Gerrard punya tergelincir macam tu je aku cakap. Aku tahu Szoboszlai season ni superb gila. Dia antara yang paling superb. Tapi bila kau finish season ni, kau repeat dengan benda-benda tahyul macam gitu, aku rasa kesian Makin lama slot punya position makin rapuh, fan pun dah makin tak percaya lagi. Tapi sejujurnya guys, ikutkan lama nak discuss Liverpool ni dia punya masalah tu lagi deep. Nantilah kita buat insyaAllah. Yang penting, kelibat Phil Jones yang dah lama aku tak nampak berlaku. Itu paling rare minggu ni. Dia punya merangkak tu jangan-jangan aku jumpa 5 tahun sekali. Dan antara yang wajib hadir dah level BIP kenduri kesyukuran minggu ni selepas Everton, Bournemouth siapa lagi selepas draw 1-1 dengan City. Bournemouth guarantee ke Europe untuk pertama kali selepas 127 tahun. Bagi aku antara momen yang sangat penting, sangat ikonik juga untuk Bournemouth. Ke Europa League ke kita bakal tahu minggu ni. Bournemouth last season nombor 9, sekarang di tangga ke-6. Dia punya underrated 16 game straight total unbeaten sekarang ni tau. Benda ni gila tau. 16 game straight unbeaten Bournemouth dan kali terakhir Bournemouth kalah dalam Liga 4 Januari tau. Pahala aku cakap 4 Januari. Dan yang gol Haaland skor tu kena bilah dengan 4 kali tanduk, 1 kali tiang, baru Haaland dapat gol last minute tu. Kalau tak, kalah bodoh City. Tapi yang aku jujur cakap Bournemouth game ni keras gila weh. Dan inilah dia let's be real. Semenjak Man City draw 3-3 lawan Everton, aku dah cakap probability Arsenal menang title terus melonjak ke 91%. Dan akhirnya done and dusted juga. Dah confirm dah pun. Dengan City
draw lawan Bournemouth, selesai. Player-player semua tunggu depan TV, full celebration. Dan Arsenal officially champion Liga buat kali pertama semenjak 22 tahun. Ui, under Arteta selepas spend 1.085 bilion, selepas lebih daripada 6 tahun terus ada proses, selepas 3 season straight nombor 2, akhirnya Bournemouth confirmkan Arsenal champion. Untuk Arsenal punya celebration ni, aku kena buat satu video special lah untuk firekan lagi Arteta tu, sebab aku dah janji juga dengan seorang fan Arsenal yang ni. Dia nak slot untuk dia saja, nak aku discuss story Arsenal. Yelah, ini real tak main-main. Sebab fan Arsenal yang seorang ni sebenarnya memang manja dengan aku. Jadi aku ikutkan lah. Nama dia Mustafi. Go. Apa-apa pun, congratulations kepada Arsenal di atas kemenangan selepas 22 tahun. Dan by the way, jangan lupa daftar lawatan ke Stadium Everton. Dan jangan lupa juga beli tiket semusim tengok Bournemouth next season. Bukan apa, penat diorang berkayuh nak confirmkan korang champion. Kepada fan Arsenal, terus juga enjoy this moment. Dan kalau tengah-tengah celebrate tu ada mercun pop-pop lebih, simpan sikit untuk aku lah Dan ini dia Manchester United. Minggu ni antara minggu paling ikonik lah. Bukan ikonik, tapi minggu paling diingati dekat Man United season ni. Home match terakhir Casemiro sebagai seorang player MU. Tapi yang paling rank untuk Man United sekarang ni bukannya top 3. Tapi bila kau tengok Luke Shaw score, tak tahu dia celah mana. Aku ingat lagi kali terakhir Luke Shaw score lawan Bournemouth 3 tahun lepas sahaja. Ini kau cakap bak datang celah mana kan. Luke Shaw jadi Shaw Berto pula dia. Dekat-dekat World Cup jersey baru. Shaw yang baru ke? Lepas tu counter attack tang minit ke-20 tu memang OP gila daripada bawah. Umum tepat ke tiang pula dia. Next second half kita tengok amat dipelopori de Elliot Anderson. Bola cross Morato skor 1-1 selang seminit. Kunia lead MU semula dengan 2-1 dan akhirnya Bruno came out dengan equal 20 assist record all time untuk gol ketiga. Macam tadi juga belum sempat berpeluh celebrate, Elliot Anderson sekali lagi create daripada tepi. Gibbs White skor 3-2. Hujung tu aku tengok dah macam apa, party goal dah sebenarnya. MU boleh buat banyak kali daripada counter, tapi masalahnya ramai sangat yang gelojoh tak bertempat. Macam kenuri. Jadilah 3-2 saja. Dapat pula tengok dekat kaki Dalo, dapat pula dekat kaki Zirkzee. Kalau tak secara santai dan percuma je. 22 assist Bruno rekod malam tu saja. Zirkzee ni kalau kau tanya aku, dia ni macam okey tau, tapi lama-lama aku tengok ada macam ciri-ciri penampakan martial kat situ. Dan Dalo macam biasa lah. Yang buat aku okey dengan Dalo ni, dia jarang injured, dia boleh main banyak position, availability, versatility, itu yang buat dia masih lagi diperlukan lagi. Ramai tak suka Dalo aku tahu, tapi bagi aku dia ni penting. Elliot Anderson rasanya macam dah ngam sangat untuk ganti Casemiro. 23 tahun, market value dia 60 million. Dia bila nak borak pasal Elliot Anderson ni, kau jangan tengok warga negara. Sebab kalau kau tengok warga negara, dia memang gagah McTominay, tapi keupayaan dia, ability dia tu yang mantul. Sebab tengok gaya dia macam sesuai pula dengan MU kat situ. Tapi guys, aku tak kira lah Elliot Anderson ke, Dalo ke, Zirkzee ke, ni paling latest. Aku baru je dapat tahu tadi, Onana dah confirm yang dia nak balik ke MU. Dia nak ambil semua tempat dekat MU tu. Aku baru satu season rasa macam ada keeper balik. Aku ni sebenarnya dah bertahun tau selepas De Gea, rasa macam main 10 orang ke. Tapi kalau Onana balik semula dan dia main nombor 1, tak jadi apa Aku cakap tolonglah jangan buat kerja gila balik lah MU Aku bukan apa, tengok songkok dia pun aku dah seram sejuk dah. Hari ni dah lah seram sejuk, tengok songkok dia pun lagi seram sejuk. Je gila. MU ni guys, dia dah tutup season awal dah sebenarnya. Sah confirm top 3 hari tu pun sebenarnya dah cukup santai dah pun. Tapi last game of the season minggu ni jumpa Brighton. Aku cakap Brighton mungkin bodoh bertemu Leeds, tapi Brighton bertemu MU, buat aku teringat Prime Maguire tau. Satu ketika dulu suasana dia menyeramkan. Guys, final day Ahad ni serentak jam 11 malam waktu Malaysia, 5 petang waktu Madrid. Nak tengok Arsenal City, Arsenal dah champion. Nak tengok MU jatuh, MU pula dah lekat dekat top 3 tu, tak boleh bergerak dah. Marilah kita saksikan survival Chelsea at least ke Europe. Bagaimana Liverpool nak tutup season ni lawan Brentford, dan antara West Ham dengan Spurs, siapa tersingkir ke Championship. Ini best. Dalam 4 tahun West Ham jumpa Leeds, West Ham hanya menang sekali. Spurs jumpa Everton, Spurs menang 2 daripada 4 meet up latest. West Ham 14 tahun tak delegated, Spurs 48 tahun tak pernah delegated. Aku cakap apa punya tangkal dia orang pakai Time-time ni jugalah dua-dua kelab ni duduk satu situasi yang sama. Spurs tak sampai setahun menang Europa League. Kalau kau fikir secara logik akal, takkan daripada Europa League terus tersingkir pula. Acik gila. Hari Rabu, hari Khamis aku mau busy dengan La Liga, tapi ada satu barang yang memang kena borak, yang memang wajib gila borak. Kita tunggu next video, tak lama lagi. Mana-mana yang baru tengok Faris Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.
any worry, anxiety, or is it more Fire. I'm on fire.